Saudara Ketua Pemuda DAP hari ini mengatakan bahawa Perikatan Nasional hipokrit bila bercakap soal reformasi Parlimen. Di mana dia kata pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional ini tergesa-gesa untuk membuang yang di-Pertua Dewan Rakyat daripada Parti PAN, iaitu Tan Sri Arif Mat Yusof. Lepas tu dia kata lagi, dia kata Perikatan Nasional ini membekukan Parlimen dengan alasan darurat. Namun boleh pula adakan sesi untuk nak buang speaker semata-mata. Jadi saudara dan saudari, pertama sekali, Dewan Rakyat ni ditutup pada 12 Januari 2021 hingga 29 Julai tahun 2021. Kenapa? Pada waktu itu, kes COVID-19 dah melonjak sampai 5,000 kes sehari yang merupakan rekod yang tertinggi waktu itu. Untuk rekod, bukan Malaysia sahaja yang tutup parlimen ni. Indonesia, Filipina, India, semua pun ambil langkah yang sama waktu itu. Jadi yang kedua pula, usul untuk gantikan Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof adalah pada 13 Julai tahun 2020 sebelum darurat dibuat, kerana waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin inginkan yang di-Pertua Dewan Rakyat yang tidak mewakili mana-mana parti politik. Faham tu? Sebab itulah dia memilih Tan Sri Azhar Azizan Harun, kerana dia adalah bebas, dia tidak mewakili mana-mana. Jadi ini adalah sejarah reformasi terbesar dan kali pertama dalam sejarah Malaysia sejak merdeka, di mana yang di-Pertua Dewan Rakyat bukan daripada orang berpolitik tetapi profesional. Jadi kepada Ketua Pemuda DAP ni, sila bercakap berdasarkan fakta dan garis masa yang betul, bukannya membina naratif yang tidak benar. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia? Setuju ataupun tidak bersetuju dengan apa yang saya cakap ni?